Linda Rafar yang pernah kehilangan anak akibat kanser, kini tidak tidur malam memikirkan cara untuk membantu sahabat baiknya Amiza Aznan yang sedang melalui ujian berat apabila kedua-dua anak lelakinya didiagnosis dengan penyakit yang sama. Menurut laporan berita harian, Linda yang kehilangan anak sulungnya, Rezaiman Keflin, akibat kanser perut atau Burkitt limfoma pada 5 Julai 2014, benar-benar memahami perasaan yang sedang dilalui Amiza. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan semoga diberi kesembuhan buat kedua anak-anak Amiza. Saya sangat merasakan apa yang Amiza alami. Saya tidak boleh tidur asyik memikirkan bagaimana untuk membantu dia mencari rawatan alternatif dan segala yang boleh saya lakukan. Itulah yang saya cuba lakukan dalam masa terdekat ini. Apa saja yang saya boleh bantu, saya akan sokong sehabis baik, kata Linda. Linda berkongsi bahawa anaknya dahulu seperti anak-anak Amiza sihat dan tidak pernah mengalami masalah kesihatan. Malah tidak ada sebarang isu genetik. Namun tiba-tiba sahaja doktor mengesahkan anaknya menghidap kanser tahap 4. Sebagai seorang ibu yang pernah kehilangan anak, saya sangat memahami kesedihan yang dirasai. Mengingatkan kembali kata-kata doktor yang mengatakan hanya ada kemungkinan kecil anak boleh diselamatkan, itu sangat memberi impak kepada saya, katanya lagi. Bagi Linda, dalam situasi yang dihadapi oleh Amiza, ibu-ibu tidak memerlukan nasihat yang berlebihan, tetapi lebih memerlukan sokongan moral dan doa yang berterusan, terutamanya pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Linda juga berharap orang ramai yang prihatin dapat menghulurkan bantuan dari segi kewangan, memandangkan kos rawatan termasuk rawatan alternatif sangat tinggi dan memerlukan banyak perbelanjaan.